Hari raya kami ucapkan semua miskin atau yang kaya, selamat hari raya, ampun maaf diminta. Memang handsome ke? Wah tak, saya handsome disebabkan kurta ni juga. Wow, itulah cara promo yang paling eksklusif sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Saya, mana ni kurta saya ni? Tak ada alebek kuning ni. Okey, sabar. Awak boleh tengok color dekat dalam beg kuning ni. Sabar. Tak ada ubik pula dah. Apa tak ada ubik pula ni? Okey. Alright, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya buka beg kuning sekarang. Okey, dah buka. Tak apa. Okey, jom kita lagi. Selamat hari raya kami ucapkan semua miskin atau yang kaya, selamat hari raya, ampun maaf diminta, semoga bahagia sentiasa. Pulang ke kampung, desa menghijau, burung bersiyuran. Abang maafkan saya, tolong beli laluan dan raya bersama teman. Sayang boleh sayang, apa izinkan, kerana lupa jalan pulang. Selamat hari raya, ampun maaf diminta, semoga bahagia sentiasa. Selamat hari raya kami ucapkan semua miskin atau yang kaya, selamat hari raya, ampun maaf diminta, semoga bahagia sentiasa. Alright, yang kita nyanyi tadi, yang kita dance tadi adalah lagu raya saya dengan Bella Estrella dengan bini saya. So korang boleh pergi tengok dekat YT saya. Okay, so kita dah buka beg kuning. So korang boleh tengok dalam beg kuning sekarang ni. Okay, selama 30 minit sahaja. Kita start pukul berapa buka beg kuning ni? 10 tepat kita buka tadi. Jadi 10:30 kita akan tutup beg kuning kita. Jadi yang nak beli boleh dapatkan sekarang juga. Okey. Ada 168 orang tengah bayi sekarang, tengah duduk dalam beg kuning. Nak tengok Royal Blue? Mana geng Royal Blue? Itu dia. Ui. Sama cantik, sama badan. Ada yang rambut panjang, ada yang rambut leset tahi lembu. Alright, kena hilangkan lembu. Okey. Alright. Hafiz pakai saya apa? Hafiz pakai saya apa, Hafiz? Saya pakai size S, guys. Hafiz pakai saya S, ni tengok. Ni saya S Hafiz pakai. Hafiz tinggi berapa, Hafiz? 1.3 berat 60. 1.3 berat 60. Dia pakai saya S. Ya, betul sekali. Smart tunjuk belakang sikit. Nampak? Tak setting sedang molek. Comel duduk di pungkok. Okey. Ngam-ngam. Hitam awak boleh tengok kat TikTok saya. Banyak orang warna hitam. Tak ada orang bakar ini. Ini pun sebab setrika. Kita keluar daripada keluar daripada kotak, so kita tak setrika lagi. So ni tapi color dia memang nampak premium lah. Kau boleh tengok dekat TikTok saya. Hitam ni tak banyak dah. Sebab apa? Hitam ni color hot. Setiap tahun color hitam hot dah. Okey, Lok Aiman 10. Okey, Lok Aiman RM10. Bidang pertama untuk Aiman. RM10 je. Tak ada tambahan. Jual dengan RM10 Aiman. Cucek. Okey. Alright. Dari SG tak boleh beli ke? Kita tak ada reseller daripada SG. Tapi kita ada penjualan offline. Nanti kita akan bagi tahu dekat mana. Offline. Selama 3 hari 3 malam kita akan berada di sana. Tidak boleh dibagi tahu lagi. Jadi ada event. Adalah. Jadi SG boleh datang beli kat sana. InsyaAllah.
Warna nude. Warna nude. Ni warna nude. Color nude ni dok. Sebab dia lighting jadi awak tak boleh nak nampak sangat color nude dia ni. Tapi comel, sangat comel color nude ni. Awak boleh tengok dekat beg kuning itu exactly color dia. Okey. Je. Nampak? Terima kasih. Okey. Mai sini. Purple lilac. Ni lilac. Ni saya tunjukkan awak semua. Alright. Sangat cantik ya. Tak nampak sangat warna dia sebab ke lighting ni. Kau nampak geram lighting ni. Guys, grab sekarang baju I eksklusif. Dia macam okey. Lampu ni okey. Lampu ni sebab dia kuning. Okey, alright. Okey dah. Sage green ada ke? Sage green. Sage green kita ada. Okey, ni sage green. Makan sekarang ni adalah sage green. Nampak? Semak makan. Makan pun pakai saiz Betul. Saiz. Terletak betul-betul di badan makan. Kalau SS pun makan boleh pakai ni. Betul. Lagi fit. Kalau SS dia akan fit sikit. Kita ada SS display. Kalau ni. Lawan. Ihin pakai saiz apa? Ihin dia pakai saiz L guys. Aduh rambut. Sorry. Okay, saya potong tadi. Rambut. Okey. Alright. Merah ada. Merah kita tak ada. Kita ada maroon je guys. Kita ada maroon je. Irfan saiz apa? Irfan pakai saiz M. Irfan. Tinggi 175 memakai saiz M dan berat 62. Ni M dia pakai. Tunjuk sikit. Belakang depan. Mantap cuy. Tinggi 169. Tinggi 169 berat 70. Tinggi 169 berat 70 boleh juga ambil saiz M. Tak ada masalah. Okey. Pakai ini, pakai. Jangan pakai di sini. Nanti nampak di sini. Bahaya ini. Nanti tergugat iman-iman. Okey. Nak tengok. Syami. Mari Syami orang nak tengok baby blue Syami. Ni baby blue. Lemak. Memang handsome ke? Wah tak, saya handsome disebabkan kurta ni juga. Wow. Itulah cara promo yang paling eksklusif sekali. Okey. Oh ini S ke? Oh tak. Tak boleh lah. Ini. Tak. Suruh S pakai. Kamu pakai? Saya pakai S. Memang S. Terus. Ramai orang saiz semua ni. Let's go guys. Saya tinggi 180 dan berat 81 kg. Saya memakai saiz SL. Okey. So SL dia akan nampak ngam-ngam macam ni, tapi kalau korang nak nampak lagi besar loose macam tu, korang boleh ambil double SL. Kalau korang nak fit lagi, korang boleh ambil L. Saya muat je pakai L, tapi disebabkan saya nak keselesaan, senang untuk ambil uduk semua, so ambil saiz SL. benar sekali guys. Okey. Okey. Sage green, makan pakai sage green. Saya tahu sebab apa sage green ramai orang suka. Makan. Color hot, nampak? Color sangat hot ni sage green. Sementara stok masih ada, boleh grab sage green sekarang. Kita tengok saiz dia ada apa. Sebab tak banyak dah stok sage green ni. Sage green ni kedua laku keras selepas hitam lah. Kalau nak tahu. Dengan kurta kita ni sage green color kedua terhot selepas hitam. Lawa mak pakai. Lagi lawa kalau awak yang pakai. Baby blue Nazrul. Navy blue ni. Ni navy blue awak. Pakai saiz S Tinggi berapa Nazrul? 163. 163. Berat 58. Berat 58, tinggi 163, pakai saiz S. Inilah dia navy blue. Semak molek. Macam pomat. Soft yellow saya pakai guys. Soft yellow saya pakai. Ini saya pakai. Soft yellow tinggi 180, berat 69, pakai soft yellow size M. Aiman size M guys. Brown kita tak ada. Kita ada nude.
Ni nude. Nude. Nuk deh. Ini dia. Pak I pakai saya apa Pak I? Saiz M. Tinggi Pak I berapa? 173. 173. Berat 66. Berat 66, tinggi 173, pakai saya M. Sage Green tinggal SS je Mat, betul. Sage Green ni cepat sold out. SS tu 2, 3, 4, 5 hari lagi sold out lah. Okay. Alright. Luqman size apa? Luqman size S. Awak boleh ambil SS juga. Luqman pakai Emerald Green size S. Nampak? Tinggi dia cuma 165 je guys. Tapi bila pakai S nampak comel. Semalam pun Luqman dah pakai SS merah. Pakai SSM. Dia dah pakai semua SS, SM. Tiga-tiga muat untuk dia. Kalau M dia lebih labuh sikit, S sesuai, XS dia lapak lebih fit untuk dia lah. Gitu. 2SL siapa pakai? Tak ada orang pakai 2SL. Adam size M guys. Luqman pakai SS. Pink, dusty pink. Tukar colour lah. 2 kali lah. Orang pakai. Ni pink belacan atau dusty pink. Bila kita letak songkok atas kepala. Tak muat Handsome. Tak muat. Tak muat. Okey, inilah dusty pink. Tinggi kanda 179, 79. Berat 67. berat 67, pakai saiz M guys. M. Ini dusty pink atau pink belacan. Ya, betul. Mak Wei macam nak pergi nikah dah. Pakai sokak. Okey. Tinggi sangat rokok ni. Okey. Salam. Safwan. Ya, saya. Aku. Tak. Okey. Alright guys. Merun. Ni merun. Ni merun. Kalau merun alhamdulillah. Lawa guys kalau merun ni. Ni kalau merun. Woi, lama. Kain. Ni Royal Blue. Woi, asal malam ni handsome gila kau Rambut. Lambut macam. Ada hari dia. Siapa nak beli Aiman? XS. Okey. Makan pakai ni saya SS. Sekejap. Makan pakai saya SS. Okey, nampak? Dia lebih fit lah dengan makan. Okey. XS. Berat berapa? Berat 53. Berat 53. Tinggi 169. 169. Berat 53. Tinggi 169. Pakai SS ginilah dia. So nampak. Ngam. Lawa. Nampak. Apa dia kata. Terletak molek nampak. Ni kita keluarkan daripada plastik, daripada kotak. So nampak kedut sikit. Dia tak ada masalah. Iron dia sangat senang. Sebab kain dia senang untuk di iron. Dusty pink please. Azah, kalau hot memang kena masuk kat rumah. Okay, ni dusty pink guys. Tunjuk sikit. Woi. Pakai saya M ni guys. Betul. Tinggi 179, pakai saya M, nampak? Dengan tuannya muka pink-pink dah sikit. Pakai dusty pink. Meletup ke babum. Terima kasih. Okey, Alfa pakai warna apa? Alfa ada kan ni? Alfa tak ada. Alfa demam. 9 minit yang terakhir dah. 9 minit terakhir, okey? Boleh. Cakap ready, kita akan buka chart. Kejap kita tengah tunggu queue. Okey. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Yang mana nak cot 9 minit, korang tekan beg kuning. Dah boleh cot order. Okey, tekan beg kuning. Dapatkan terus. Ada 9 minit lagi dan kita akan tutup live ni. Tak dapat beli dah. Okey. Tengok saiz L beg. Tengok saiz L. Ni, Aiman pakai saiz L. Cepat. Ada lagi 8 minit lagi. Ni saiz L guys, Royal Blue. Saiz L, sangat handsome, terletak dekat badan. Inilah kelebihan kurta kita, alhamdulillah. Okey. Restock SSL. InsyaAllah kita akan restock. Tapi tak tahulah. Sebab kita nak kata restock tak boleh. Sebab ini limited edition. Kita buat sikit tu je. Tak nak kata limited edition. Cuma kita tak buka banyak. Kita tak buat banyak. Okey. Nak tengok SL besar mana? SL besar ni. SL Syamil. Syamil. Besar dia. Dia pakai saiz XL, tinggi dia 180, berat 81. Nampak dia pakai SL, color baby blue. Itu dia.
Baju Pak I warna apa? Pak I color nude. Color nude. Ni size M color nude. Lawa. Semak molek orang kata. Okey, color nude size M. Okey. Okey guys, tinggal lagi berapa minit? 8 minit saja lagi. Kita akan tutup beg kuning kita. Kita akan end live. Jadi guys, 8 minit yang terakhir ni, siapa nak beli tak payah tunggu, tak payah fikir apa lagi. Tekan beg kuning dan dapatkan dengan segera. Sambil tu kita nari sekali lagi. Bahagia sentiasa. Selamat hari raya kami ucapkan semua, miskin atau yang kaya. Selamat hari raya, aku maaf diminta. Semoga bahagia sentiasa. Okey. Jadi yang kita step menari tadi, lagu yang kita nyanyikan lagi adalah lagu Teman Raya daripada Alif Irfan dan Melastrel dengan bini saya. Okey. So dah keluar dekat YT, korang boleh serbu terus tengok dekat YT, okey. Alright, kita ada lagi berapa minit? 7 minit lagi sebelum kita tutup beg kuning. Tiada pembelian yang boleh berlaku selepas 7 minit. Awak tak boleh beli kat mana-mana dah. Awak tak boleh beli dekat reseller ke siapa-siapa kau, dekat TikTok lain kau. Hanya dalam live ni saja. Jadi 7 minit yang terakhir, dapatkan terus dalam beg kuning. Tengok saiz yang ada, colour yang awak minat, awak terus lock. Dan berayalah tahun ni. Tak kisah raya pertama, raya kedua, raya ketiga, raya keempat, ataupun nak pakai untuk pergi sembahyang Jumaat ke, ataupun untuk raya haji tahun depan. Sebab kita tak jual masa raya haji, ini je kita jual. Mungkin boleh beli siap-siap untuk raya Aidil Adha nanti. Okey. Nak tengok saya SS? Kita tunjuk. Makan pakai SS. Tinggi makan berapa makan? Tinggi saya 169. 169 dia pakai SS. Nampak? Tidak nampak singkat, tidak nampak terlampau labuh. Dia nice-nice saja. Dan tangan pun nampak comel molek dengan dia apa semua. Dan baju pun lengan apa ni, bahu nampak comel, terletak molek. Alhamdulillah. Okey. Ihin pakai saiz L guys. Ihin pakai saiz L. Semak ah Ihin. Walaupun tak apa Ihin, aku dah tak suka dah rambut. Dah okey. Menerima. Aku sudah cukup menerima dah. Okey. Alright. Jadi guys, tinggal lagi 6 minit. 6 minit sebelum kita tutup beg kuning. Sebelum kita tutup beg kuning, ada 6 minit lagi untuk korang buat pembelian korang semua. Aiman pakai saiz apa? Aiman pakai saiz L. Sekali lagi Man. Aiman saiz L tinggi Aiman 180 berat 73. 180 berat 73 pakai saiz L. Inilah dia, color royal blue, color yang sangat mewah, color royal blue. Okey, Irfan pakai color maroon saiz M. Kalau joki. Guys, tinggal lagi 4 minit lagi. Siapa-siapa yang nak cot, boleh cot. Coding. Tekan beg kuning sekarang. Nanti bila barang dah sampai, hampa hulur je duit. Hulur. sekarang QR pun boleh ya. Ya ke? Payah hulur duit tak apa. Betul. Okey. Alright. Syami pakai saya apa? Saya SL guys. Saya SL. Syami pakai SL. Okey. Alright. Ahmad Doa. So kita ada lagi 5 minit guys. 5 minit yang terakhir ni. 5 minit ke 4 minit? 4 minit. 4 minit. Okay. 4 minit. Okay. Kita ada 4 minit yang terakhir. Kita ada buka cot untuk korang. Mana yang bertanya tak buka cot ke tak buka cot, ini masanya. So selagi mana kita buka ni, korang dapatkan segera. Sebab nanti bila sampai baru korang boleh bayar balik korang punya barang semua. So apa-apa pun saya pakai SL setinggi 180 dan berat 81 kg. Okay? Lama siap. Gila Aiman Noah. Aiman Noah pakai royal blue hari ni. Sorry, semak lah Aiman Noah. Aiman Noah ni memang ditakdirkan dengan baju Melayu ataupun kurta. Betul. Untuk memang kena. Okey. BM. Oh ya ke? Jadi Aiman Noah, kita tinggal 4 minit saja lagi. Tolong joki Aiman Noah. Wadah. Tengah cok sekarang man. Cok. Okay, so sekarang ni kita open COD guys. Sorry. Okey.
Alright, warna brick orange tak ada. Kita tak ada warna brick orange. Okey, berapa minit lagi? 3 minit sahaja lagi guys. 3 minit. Oh, dia kata tak boleh. Saya tak nak sebut. Dan beli. Alhamdulillah, terima kasih. Thank you so much for support. Jangan lupa pakai untuk gaya nanti insya-Allah. Okey. Baby blue ada tak? Baby blue ada. Baby blue ada. Awak boleh tengok beg kuning. Nak tengok warna pink kan? Pink belacan. Pink belacan. 2 minit lagi, 2 minit lagi. Habiskan terus. 2 minit lagi. Habiskan. 2 minit lagi. Okey kau, siapa yang berminat untuk dapatkan baju yang saya pakai ni pin belacan, kau boleh dapatkan sebab apa? Kita orang tengah Cop. kau dapatkan sekarang sebab apa? Hari ni je mungkin kita buka lepas ni kita akan buka dekat satu tempat yang kau orang perlu datang pula, offline pula. Siapa nak cop kau boleh dapatkan sekarang. Geng, saya cakap betul-betul ni Ada 2 minit lagi. Cepat, siapa nak cepat tekan. Kalau apa ni? Color saya memakai color off-white size M, tinggi saya 175, berat saya 73. Jangan lepaskan peluang 2 minit terakhir ni. Ada cok, ada boleh. Tak saya sebut cok lah, bosan aku sebut cok. So kalau boleh gerak sekarang 2 minit terakhir ni. Cepat sebelum kita end live. Okey. Seminit. Okey dah lah. Okey, tinggal seminit saja lagi. Jadi sama-sama kita countdown je. Jadi 58 orang dalam beg kuning. Tekan cepat-cepat 58 orang tu sebab kita dah ada seminit lagi, takut tak ada. Time awak tengah tekan tu, kita dah end live, kita dah tutup beg kuning kita. Jadi warna nude kita ada. Awak boleh tengok dekat beg kuning warna nude. Warna nude tak pakai. So inilah dia color nude. So memang cantik seragam dekat tubuh. Size M. Dia pakai ni guys. Pada 20 saat and then kita akan tutup beg kuning, kita akan end live. Terima kasih kerana support. Thank you so much yang masuk. Yang tap screen, thank you so much. Tanpa korang kita orang tak akan boleh berada kat sini. Tanpa korang kita tak akan boleh menjual apa-apa pun, insya-Allah. Okey, dengan kiraan 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, so itu sahaja untuk malam ni. Thank you so much guys yang mana support beli apa semua. Thank you so much. Sehingga kita jumpa lagi pada next live apa pun. Thank you so much. Dan jangan lupa tengok music video raya AI Team. Saya dengan Bella Stra yang nyanyi, bini saya dah ada dekat YT sekarang. Teman Raya tajuk dia. Selamat Hari Raya kami ucapkan kepada semua. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.